kita berada di sungai. Berada di La Hot Spring. Kolam air panah ni. Kolam air panah di Besut. Lagi cuaca cerah dulu ni nak air sangat di kolam panah La Hot Spring. Kena kapal 14 hari ke? 14 hari. Lepas tu fikir, tak dapat. Gamble ya, tengok. Nego. Nego kaki. Panas ya sini. Panas habis? Kota baru tu lah. Kalau dulu tu di situ lah. Masa dia belum buat kira. Tapi boleh. Boleh. Kalau dia buat baru tu tak jadi model. Oh, tak jadi tak sedap. Dia jadi jauh. Masuk ke bayar tau. Bayar. Bayar. Bayar berapa ya tengok hari tu. Lama tu tak gigi sekali lepas dia buat kira tu. Lepas tu tak gigi. Boleh gigi. Lagi dia. Go dulu tu kotak gini ke apa ke? Baru atas itu tu. Tu mata air je. Oh sini air dia level kepanasan dia ni sikit. Tak dia panas tapi boleh lagi. Oh ni paling panas. Lepas tu kat bawah tu sedar-sedar. Kat bawah sekali ni. Paling relax. Ni atas ni panas. Burung jelek tu tak. Oh panas.
Bukanlah sikit kepala ini. Perjalanan trip tak dirancang. Jeruk. Awak perlu ni. Habis make up kita. Boleh tak? Perlu kejap Oh, ni di muka. Dalam-dalam ni tahu lah. Okey. Ramai kau lagi. Ni parah level ni dah bawah ni paling relax, atas ni paling panas. Dia ada 3 level. 1, 2, 3. Orang suka menyahut cabaran ni je. Okey, ni kawasannya. Ini kawasan Flying Fox ni dia kalau mari ke pula lagi ni lah. Dia ada package tu. Oh, ada pool tu. Dia pula yang menjerit-jerit. Suami saya mari tak royak gapo dengan baju dah kotor. Bibi. Dah kotor. Nah, dia ada apa ni juga. Tak dirancang hari sini. So kita Salah raca. Dah kotor dah ni. Gambar tapi ni nak tempat orang camping lah. Ni area kawasan camping. Bawa sawit-sawit. Sejuk-sejuk. Banyak dah pembina Tu nak buat apa pula tu? Dulu kita nak kat tu masuk sini bayar Neya. 2 orang Neya untuk sore. Nak terak sejuk ni. Ni terak sejuk. Dia ada tempat air sejuk, air panas. Bayu pun lalu ke atas. Lepas tu turun sana. Camping. Sejuk dia. Bila tengok mewah ya kaki. Pais sejuk pula. River cool river. Cantik lah pemandangan. Oh, sejuk. Pasal tu. Best lah. Kalau kita bawa camp ni. Okey, suasana tenang. Tenang, relax, cool. Dah panas, dah sejuk. Ya, betul. Tempat rekreasi. Sedap lah ada rumah chalet. Macam ni. Kalau nak mari bermalam ke? Malam. Tapi cuti kot kat tu ramah kalau tak ada orang gini. Mari bawa emak. Cuti ramah. Awak macam naik motor ke? Kalau naik motor tak apalah. You ni kan air royak buat bodoh je. Ya, chalet dia. Sampai lama kita mari spotted dah. Nampak kan? Jeruk-jeruk dah. Kita kata ni. Okey. Orang dekat-dekat ni mari malam. Mari. Buka dulu aircon tu. Tak kita mu tak tahu panas. Dia kat orang kita pun perlu hujak tu. Oh, sebab rendai kaki panas.
Dia memang panah-panah ni je. Tapi sedap. Sedap jugalah panah. Jaga-jaga kena. Kita punya perjalanan ni special ni sebab kita masuk dengan motor kan. Kereta pun dia tegak. Baik pun. Baiklah. La Hot Spring. Dia punya ni nak mari pula lah. Sebab panah dia sedap. Air dia panas. Dia sedap. Tadi ni dia punya road dia jauh tu. Dia punya flyer port. Flyer port di sini. Ni starting. Berapa bayar ni? Pejabat urusan La Hot Spring. Ni sebab dia punya pejabat. Dia punya kaunter bayaran masuk. Dipenuhi dengan sawit-sawit. Terima kasih, sila kunjungi lagi. Okey, saya kata lagi. Ada orang ada. Kita berada di membeli dan menjual durian Kampung Hulu Keruo. Nak masak tak boleh ni, Bi? Di sini. Boleh makan ni. Sedap dah fresh dari ladang durian. Bau durian. Bau durian. Membeli tu. Kampung Hulu Keruak. Berapa kilo? 3 jam. Boleh makan sini tak? Makan sini boleh lah, tapi tak saya banyak pun. Boleh. Ya. Tu. Random kita orang jalan. Tiba-tiba jumpa ni. Duduk yang ni lah. So, Ikutlah, pilih lah. nak cek-cek ya. Sah-sah. Cek. Ambil besar tu, ambil kecil. Sah-sah. So dah. Si banyak pun. Makan sini lalu ya. Macam mana nak pilih dia? Duri besar ke? Wanginya. Boleh tak? Bau luruh lah ni belakang tak? Baru dulu. Eskimo ni. Lelek ni. Okey. Sebang. Satu cepat bagi habis. Ni, panik bintang kak? So, Pilih molek dah. apa sama? Cantik ni. Tak ada ni. Putih. Boleh tak? Tak ni. Kuning mana dah. $3 kilo. Murah ke? Ya. Ni main dekat Abel ni. Kau kena booking ni. Dekat mana ni? Nak mari sini kau. Caweng ya. Hulu Keruak. Hulu Keruak. Oh. Tak pernah mari ni. Nak booking aku hari tak ada. Mari tak ada. Ada somo Oh dia bukan dia dulu sama. Dan musim ni. Ni ada lagi tak lama. Oh ni ada lagi mati. Rokok besar. Rokok. Tu tengok tolong belah lalu. Sebab kita orang akan makan sini. Ambil air. Ni dalam kebun tau. Dalam kebun. Tengok tu ada dokong. Ni kat duk. Ingat dah. Okey. Duk pohon tu lah. Okey. Tu. Dia apa ni? Apa dia ambil? Dia kapung. Dia kapung ni.
Oh, dia kapur. Okey, ni dia kapung. Kapur cawannya. Nak habis dah ni kapung cawangnya ni. Habis musim dah ni awak. Kita berhenti menjamu durian di Hulu Keruak sama abang sini. Dia mari atas. Sebelah ada mana ni? Musim nak duduk. Oh, duduk apa? Aku meruntut. Ni durian kapung. Di kedai kebun. Ha, okey. Ai macam hari ni. Mestanya dia tu. Tak ada. Lepas ni. Tak tembang ni. Okey. Tak boleh dia. Standard durian kampung Ha. Ambil kampung sayang ni. Random dalam ni. Sedapnya Bi. Ambil molek sayang. Maknanya kilo. Berapa ni? Berbayar. Tak payah lagi. Habis saya tengok 6 kilo. Ni gitu. Itulah ya. Berapa ya? Makan dulu. Ni tambah. Sedap ni Bi sebenarnya. Oh ni sedap nak kecil. Kau ni kita dah ada? Bi nama dia ni? Durian kampung Cawangan je ya. Cawangnya. Buat apa mesti orang lain tak ada tu Bi? Nampak? Dia dah capak. Ini kena tu dia lucu. Duduk dalam kebun ni. Ni ada. Oh. Boleh nak revisan? Beres. Boleh je. Boleh tu dah. Nampak menyesal. Oh, beres Sedap sedap sangat. aku hati. Oh, rezeki bayi. Ya. Saja dekat. Hari cuti ke? Dekat. Hari cuti. Betul lah makan dah. Itulah. Menjadi kebun lah. Orang lain ke tak ada durian ni? Dah ada mana dah. Ha. Ngelah gitu. Ni ngelah lah Ngelah dah. dah ni. Eh? Ngelah dah ni kau baru start. Kita ngelah dah. Ngelah ni. Ngelah kan? Kita jual itu kalau ikut sini. Orang apa tika apa gapo sini. Oh, sini? Ayu satu. Ya, suasana lain kalau makan dalam kebun. Orang lain mesti dokong saja ruyak habis dah kalau. Bidah, tu bidah sebelah kebun sebelah. Dia buat gini juga? Ha? Dia buat gitu juga? Ha ni. Dia buat tolak gitu. Tolak gitu lah. Gitu ya buat orang makan apa tika apa Ha. Start gini lah maksudnya. Nak suasana gini Ini ya. suasana. Aduh. Sedap. Nyamuk. Best dia ada kebun. Dia dukung dia. Kebun Melayu dia ada belakang. Tu unit orang Melayu ni. Gana Betul Bi? tak? Unit orang Melayu ni dia ada belakang kebun dia. Okey. Tu ye dokong. Orang lain. Rezeki kan? Ada. Habis dah kata. Ada. Ni, kita bongkar ke dia. Ada rezeki tak?
Ada. Ada hasil dia. Oh. Kena cut kau gitu. Ambil hanyut makan 2 orang. Takut jalan jauh pula ni kak. Hanyut. Ha. Ada lagi. Ih. Oh ya dah. Oh. Tarang. Sedapnya. Lemuk mani. Wah. Dia pilih ni lemuk mani. Kak. Oh, lugu pula oh. Oh, tengok. Oh, tengok. Dah tengah makan ni. Lugu. Sumpah sedap bi. Lemuk lebih dok. Lagi. Ni creamy tu. Nak bibir dengan ni. Walaupun butir tu hanyut tapi sedap ya. Sedap ni. Banding yang besar biasa. Nak sagel lah. Sedap. Kat ke? Oh. Oh, ni butir duku. Dokong pula. Duku. Oh, duku. Oh, duku. Duku ganu. Duku ganu pula ni. Ganu. Mari dah kita. Ni Ferry kau ganu ni. Ni kau ganu pula ni. Oh. Tengok ni. Ya Allah. Fresh ni. Okay. Ni ada duku bakutik ni. Oh, duku fresh, duku Terengganu. Okey. Duku Terengganu je lain sikit dok. Dia kenyal tau. Macam ni. Tak duku ni. Mana? Oh, nak pakai ni. Lebih Oh, kurang tu ni. ni. Lebih kurang dah ni. Nambah bahagian nambah pula tak cukup nak ni ya. Nambah butir lagi. Jadi 3 butir. Sikit lagi tu. 3 hias kilo. Nak 2 butir ni 18. 18 hias baru. Maknanya kau pahit-pahit sikit. Mana bil ni? Biji yang ketiga. Yang slow-slow yang. Slow. Dia takut biji dia tak muka saya. Mana ada degah-degah ni? Ni rasa gini kok tak kok. Ini Lemak hil pahit. je pahit-pahit yang gitu.
Lain kali kalau musim dia kena mai bawa tikar duduk bawa pokok. Tapi kan? Pokok bahaya. Banyak je dia. Kalau pokok ini bukan yang pokok ini. Tak ada dah. Pokok jering ni, Pak. Sedap ni dia. Di kala Bapa lagu tu ni bodoh. Kala aku Duk di kala bintang turut lepas. One, two, three, saksikan. Saksikanlah. Iya. Oh, tengok. Dia tak ni pun tapi. Tak ni dia buat dia. Tahu. Tahu depan dia. Tahu apa? Mana nak ada? Dari kebun gitu ya kilo. Last final ni apa dah? 2 year ke apa dah? 2 year ke apa dah? 2 year kampung Bahasa Inggeris Itu orang kebun. Anak-anak betul. Sama yang boyong. Bersih yang biru. Itu tak ada nanas. Ujung nung kau ber. Nanti ketik nyamuk. Darah yang manis. Buku aku ya, sekarang minta. Sedap sangat. Alhamdulillah. Air. Betul. Di aku sangat nak itu. Makai gan apa kok? Oleh nak wi tanya semua rasa. Itu lah. Nyamuk. Sudah. Itu tangan ada lagi kotor. Memang. Ulu je. Iyalah. Ulu je. Ada rezeki yang agak. Ulu lah. Mana? Kapal mana? Tanah Merah. Ya, Tanah Merah. Kelantan. Terima kasih dah. InsyaAllah mari mula ni kita akan mula ni. Tak jadi. Tak je mari. Tak cik. Baik-baik singgah. Kita dah lepas dah saat ni. Dah ni. Oh, kata U-turn. Terima kasih dah. Ke mana? Oh, ke Meher. Oh, ke Meher. Oh.
Kau tiga. Masa Fatimah. Feda tu benar lah. Meher dia warga Feda. Warga Feda. Okey, beres dah. Mulai. Terima kasih, Kak. Kita repair kali tu. Terima kasih, beres. Okey.